Pernah tak korang terbaca berita-berita ni? 66,574 kes bencana kerja dicatatkan di seluruh negara pada tahun 2024. Angka ini menurun 2.4% berbanding tahun sebelumnya. Tapi realitinya, purata 180 kes masih berlaku setiap hari. Separuh daripada kes ini berlaku di tempat kerja. Selebihnya semasa dalam perjalanan ke tempat kerja. Risiko tetap tinggi. Jadi apa tindakan kerajaan khususnya ke SUMA? Sebab itu, YB Steven Sim memperkenalkan inisiatif baharu, Latihan Asas Pertolongan Cemas untuk 10,000 pekerja. Inisiatif ini dijayakan dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Geneva. RM5 juta diperuntukkan khas untuk menjayakan latihan ini. Sasaran utama adalah pekerja sektor berisiko tinggi seperti pembuatan dan industri utama. Matlamatnya jelas, mengurangkan kadar kematian dan kecacatan akibat kemalangan kerja melalui tindak balas awal yang berkesan dan terlatih.